Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan kongsikan macam mana admin nak custom di bahagian ucapan, gambar, nama, pentadbir, header kat atas, kemudian tab. Kalau tab ni sesuai untuk profil individu lah. Okey, contohnya kalau kita lihat ni, ni untuk profil individu. Kita nak yang ni untuk contohnya pengurusan sekolah. Jadi kita lock masuk. Admin akan masukkan username dan password. Okey. Admin klik kemaskini profil ucapan. Contohnya nama sekolah ni kita tukarlah kepada SK Bukit Jawa. Contoh Okey, kemudian nama pentadbir. Okey, masukkan nama pentadbir, jawatan. Kita tukarlah guru besar. Okey, ni kita boleh masukkan alamat sekolah. Contohnya 17,000 Pasir Mas, Kelantan. Contoh lah. Okey, ni boleh tukar dia punya background belakang. Okey, yang ini kita panggil ucapan pentadbir. Kita boleh tukar. Kalau tak dia pendek sangat. Jadi kita boleh masukkan lagi. Okey, yang ni yang penting. Untuk bezakan tab ni, kita nak yang baru. Okey, di bahagian sini kita boleh tukarlah. Contohnya kita nak pengurusan. Koma, kena ada koma . Lepas pengurusan kita nak kurikulum. Koma, kemudian kita nak ham. Kemudian kurikulum. Koma, kita nak lagi PIBKS. Dan kita nak lain-lain. Okey. Yang ini untuk buku pelawat tepi ni. Ni bahagian buku pelawat. Kita nak ada ataupun tak nak. Kalau nak ada, kita pilih aktif. Kemudian yang ni biarkan. Okey, logo sekolah. Klik. Untuk tukar logo. Tukar logo sekolah. Kemudian gambar header kat atas ni. Okey. Kita cari header. Contohnya kita nak tukar lain. Kemudian gambar pentadbir. Contoh. Okey, kita ambil gambar pentadbir. Okey. Ni nak tambah. PKP, PKCO, PKHAM kat sini. Untuk tambah guru kat sini. Guru-guru. Kemudian nak tukar statistik warga, guru lelaki, perempuan dan sebagainya. Itu dah siap lah. Okey, contohnya guru lelaki ada 10, perempuan ada 14, murid lelaki ada 90, murid perempuan ada 123. Dan kita klik simpan. Okey, bila kita simpan, semua dia akan save ataupun disimpan secara senyap. Jadi selepas beberapa saat, gambar, semua tag, logo dan sebagainya akan berubahlah. Contohnya pelawat ni, kalau kita nak berubah, kita kena reload dulu. Kita reload page, baru dia akan berubah pelawat ni. Okey, kita reload . Reload page. Jadi paparan untuk pelawat ni dia akan count daripada 1 balik lah. Sebab nama sekolah kita dah tukar. Pelawat sekarang ni 1 balik. Bila kita buka lain kali, dia akan bertambah pelawat ni. Okey, dan pengurusan kurikulum. Tab ni telah kita panggil telah aktif lah. Cuma belum buat pengisian. Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana admin nak tambah menu ataupun sub menu ataupun sub menu. Contohnya kita tak ada kat sini pelaporan ataupun laporan. Nanti kita akan tambah menu untuk laporan selepas ini. Okey, sekian untuk panduan admin nak custom portal pengurusan ataupun laman pengurusan sekolah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.